Okey, hari ni mak buat cucur bilis. Ini dia cucur nasi ikan bilis. Ini dia cucur nasi ikan bilis. Ini yang belum digoreng dan ni dah siap. Okey, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, kalau teringin nak buat ke apa ke, jom, ada nasi lebih tu kita boleh buat untuk sahabat-sahabat semua. Okey. Ni dia sahabat. Jom tengok video mak. Macam mana cara mak membuat cucur nasi ikan bilis. Jom kita ke dapur mak. Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga sihat-sihat hendaknya. Okey, hari ni mak ada nak buat cucur nasi ataupun jemput-jemput nasi ikan bilis. Ni dia bahan-bahan. Untuk membuatnya sangat mudah tapi sedap ya, jemput-jemput ni. Ni dia. Mula-mula kita ada bahan-bahan yang mak tengah sediakan ni. Mak dah potong-potong. Ni bawang Holland, daun cedri, lobak ni kita parut. Lepas tu sagat. Lepas tu dah ni cili cili besar merah. Lepas tu ikan bilis ni kita tumbuk-tumbuk manja je, tumbuk-tumbuk manja je. Lepas tu nasi ni kita akan blend nanti. Air dan juga ni dia secukup rasa, garam dan sedikit gula. Lepas tu mak ada tambahan, mak bubur galik galik serbuk dan lada sulah sikit ya. Tepung lah, bahan utamanya tepung. Okey, kita mulakan lanjut. Okey, kita dah tuangkan nasi ni dalam blend ni. Kita masukkan air tadi separuh je dulu. Okey, kita blend dulu ya. Okey, kita tuang nasi yang kita blend tadi ya. Ni kalau budak-budak kan, eloklah yang tak makan nasi tu, kita bagi dia makan nasi. Ni dia nasi ni. Tadi ni kita campur dengan bahan-bahan yang kita ada semua nanti ni. Kita akan kacaukan dulu. Kita dah agak ya berapa banyak kita nak bubur kat sini. Kita kacaukan semua ni bahan-bahan. Lepas tu ini ikan bilis ni kita dah tumbuk-tumbuk manja, kita masukkan juga. Kita masukkan juga bahan-bahan semua ni. Kita masukkan bahan ni, kita masuk semua. Kita masukkan semua, kita kacaukan bagi dia sebati semua. Ikan bilis kan kita tambah lagi lah. Kita tambah, masa kita nak goreng pun kita boleh tambah. Okey, kita dah masukkan semua bahan-bahan ni, kita akan masukkan. Ni kita ada garlic powder ni, sedap untuk masakan kita sedap, buat tambahan. Tu lada sulah sikit ya. Baru kita masukkan tepung kita ya. Agak-agak ya kita macam ni satu cawan. Nak rasa ni satu cawan ni. Tadi air tadi pun setengah cawan je. Tadi air tadi pun setengah cawan je ni. Tadi mak bubur dulu. Dia tak boleh masuk banyak-banyak sekali. Nanti jadi banjir lah kita punya ni, kita punya cucurnya. Kalau nak buat banyak tak apa, kita sebat sikit kan, tak ramai. Ni tadi kita kurang secawan kan dia punya tepung, kita tambah lagi 2 cawan. Agak-agak 2 cawan ya. Kita dah gaul macam ni. Lupa mak satu telur, mak nak bubur telur. Kita masukkan telur ni. Telur ni nak bagi dia lembut ya. Okey, kita masukkan telur. Tambah sikit air lah.
Mak suka buat cucur ni, mak suka lembik-lembik tu, tak suka yang keras tu, dia liat. Jadi mak suka yang lembut-lembut gitu, ada rangup-rangup tu. Kalau kita buat macam cair-cair sikit tu, dia rangup-rangup sikit. Kalau buat bulat-bulat macam kita buat jualan tu, tengoklah keadaan dia macam mana. Okey, macam ni. Okey, kita rasakan dululah. Tadi garam dia 1 sudu kecil tu. Ni garam Himalaya, dia tak berapa masin. Tu secukup rasa, 1 sudu kecil juga. 1 gula, 1 sudu kecil juga. Kalau yang suka, yang tak suka tu agak-agak lah, tak suka masin ke. Dimakan dengan sos kan. Kita rasa dulu dia punya. Cukup sedang elok je. Okey, kita boleh goreng. Mudah, sedap. Jom kita goreng. Okey, yang ni kita goreng, lepas tu kita masukkan nanti masa kita nak goreng cucur tu nanti. Okey, Mak nak panaskan kuali ya. Okey, kita panaskan kuali legend kita ni. Kita masukkan minyak. Okey, masukkan minyak. Okey, minyak dah panas. Kita bolehlah kita goreng. Kita nak goreng ikan bilis dulu. Ikan bilis ni kita goreng dulu. Tadi separuh tadi kita biarkan dia mentah-mentah macam tu. Kita tumbuk-tumbuk manja. Yang ini kita nak goreng. Kita tunggu minyak panas dulu. Okey, sahabat-sahabat, minyak pun dah panas. Okey, kita goreng dulu ikan bilis. Hari ni taman mak ni tak ada air ni. Pukul 9 kan air tak ada. Jadi kena siap-siap lah masak nasi ke apa ke. Kita nak buat nasi goreng ke apa ke. Boleh juga. Kedai depan tu semua tak buka, semua tutup. Air tak ada, dah bagi notis dah. Sampai pukul 9 malam ya sahabat-sahabat. Jadi kita hari ni siapkan air dah. Tadi mak dah tak ada air dah. Ni dah dia duduk kat taman ni. Kalau duduk kat kampung bolehlah juga kita pergi ke sungai ke apa. Ini kita nak pergi sungai jauh juga ni. Atau sungai sekarang pun bukannya jernih air dia. Air kotor. Nak basuh-basuh kain kat sungai, orang tengok ni macam lah. Kampung lain. Tapi kampung sekarang pun sungai pun dah cetek dah, tak macam dulu. Okey, kita dah dah angkat semua ni, kita masukkan, kecilkan api dulu. Okey, kita masukkan ke dalam ni, kita masukkan. Kita masukkan dalam tu. Masukkan ikan bilis tadi ke dalam bancuhan ni. Ni kita boleh goreng lah. Kita ambil sikit-sikit. Kita goreng lah. Macam ni. Kita ambil, kita goreng macam ni. Kita ambil sikit-sikit. Kita goreng. Okey. Jom lanjut kita goreng. Okey, kita gorengkan dia. Nampak ikan bilis tu? Ikan bilis yang kita goreng tu, nampak kan? Dia buat hiasan, tapi bila kita makan tu kita gigit rangup.
Mak suka buat comel-comel tu. Kalau nak buat besar-besar pun boleh. Tapi mak buat kecil-kecil, comel-comel je. Ada kopi O, lawannya sedap lah. Mak lama tak buat cucur ni. Pak suami kata buatlah cucur hari ni. Tu yang buat tu. Tak tahu nak masak apa. Ada idea-idea daripada anak-anak pak suami. Bolehlah kita masak juga. Okey. Kita biarkan dia. Yang tengah ni dah boleh kita balikkan. Ini sedap ni sahabat. Kalau kita guna nasi ni kan, kita punya cucur kita lembut. Dia jadi lembut. Lembut, ada pula telur kan. Kalau tak suka telur pun memang dia lembut. Mak saja bubur telur ni. Kalau tak bubur telur pun dia lembut. Kita goreng lah. Goreng sehingga agak-agak kekuningan. Ikutlah, kadang-kadang setengah orang tu suka garing, setengah orang tu suka yang lembab-lembab je. Tapi mak nak garingkan mak punya ni. Okey. Sampai kala-kala perang Okey dah. Nampak kekuning-kuningan sikit ni. Siapa yang suka macam ni bolehlah diangkat. Tapi mak suka yang sedikit lah rangup. Kalau budak-budak dia suka rangup-rangup. Kalau macam untuk orang tua-tua tu bolehlah yang tak ada gigi kan. Dia tak suka rangup-rangup. Macam ni dah boleh angkat lah. Kalau untuk orang tua-tua kita, mak-mak kita. Dah masak boleh angkat. Ni dah kuning. Datang dekat kemasan ni boleh angkat. Ni kalau macam ni boleh angkat lah. Okey, kita bolehlah goreng sampai habis semua, kita boleh hidangkan. Okey, ni dia cucur nasi bilis kita dah siap. Okey, selamat menjamu selera. Okey, kita jumpa lagi sahabat-sahabat di lain siaran. Okey. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe. Okey, kita jumpa lagi. Bye.